Saya akan tunjukkan bantu mula rawatan patah kaki di tulang kering. Pertama, tanya mangsa, awak sakit di mana? Kedua, ambil kain andor yang telah dilipat dan letakkan di tempat yang cedera. Ikat dengan ikatan buku silet dan pastikan kemas. Langkah kedua, ambil kain andor yang telah dilipat dan letakkan di kedua-dua lutut mangsa supaya tidak bergerak. Ikat dengan ikatan buku sila dan kemaskan. Kemudian, ambil kain andor dan letakkan di bawah kaki mangsa. Ikat dengan ikatan buku sila dan pastikan kemas. Langkah terakhir, dan ambilkan kain andor dan letakkan di bawah buku lali mangsa dan ikatkan dengan angka 8. Kemaskan ikatan. Siap.